Stadium MBPJ menjadi saksi kebangkitan luar biasa Selangor FC apabila berjaya menumbangkan Buriram United dalam aksi final pertama Shopee Cup 2026. Disokong oleh ribuan penyokong setia The Red Giants, skuad kendalian Kim Pan Gon beraksi menyerang habis-habisan sejak awal whistle perlawanan. Selangor FC yang memegang rekod bersih tanpa kalah di laman sendiri sepanjang kejohanan ini nyata tidak memberi laluan mudah kepada juara bertahan Thailand itu. Buriram United yang turun tanpa dua tonggak utama mereka dimanfaatkan sepenuhnya oleh barisan serangan Selangor yang diketuai oleh penyerang berpisa Krigor Morais. Corak permainan pantas dan agresif yang diterapkan oleh pasukan Kim Pan Gon membuahkan hasil apabila Krigor Morais berjaya merobek gawang Buriram lewat aksi memukau beliau. Disiplin taktikal yang tinggi serta benteng pertahanan yang kental memastikan Selangor membawa bekalan gol yang amat berharga untuk aksi timbal balik nanti. Kemenangan ini bukan sahaja memberi kelebihan moral yang besar buat Selangor FC, malah menghidupkan peluang mereka untuk merebut trofi Shopee Cup musim ini.